Kenapa bahagian faraid untuk isteri paling kecil sekali? Sedangkan isteri ni dia dah hidup dengan suami dia selama 20 ke 30 tahun, sama-sama susah, sama-sama senang. Okay, benda ni jadi sebab duit faraid untuk isteri tu 100% hanya untuk keperluan isteri sahaja. Tugas bagi nafkah kepada anak-anak bukan tugas isteri pun. Jadi tugas siapa? Dia jatuh tugas kepada wali kepada arwah suami tadi. Siapa wali dia? Contoh kalau masih hidup, mungkin ayah kepada arwah suami ataupun saudara lelaki sebelah suami tadi. Tapi realiti hari ni kita pun tahu semua orang dia nak bahagian faraid dia orang. Tapi nak jalankan tanggungjawab memang jauh sekali. Na'udzubillah dah. Tapi memang banyak kes macam tu. That's why lah kalau suami betul-betul sayangkan isteri, sayangkan anak-anak, make sure korang buat dua benda ni. Yang pertama, sediakan hibah takaful siap-siap. Sebab duit hibah takaful tak perlu faraid. Boleh 100% dapat dekat isteri dan anak-anak. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada harta, contohnya suami ni ada rumah sampai 4 biji, ada kereta, ada macam-macam lagi lah, ada gold bar, yang harta semua tu, make sure buat dokumen hibah harta siap-siap. So, semua harta yang ditinggalkan tadi tak perlu faraid. Terus akan pergi kepada anak dan isteri. Contohnya, rumah pertama nak bagi dekat isteri, rumah kedua nak bagi dekat anak. So, buat dokumen siap-siap, proper documentation. Bila suami meninggal, waris faraid lain tak boleh tuntut harta tadi. Semua dah dihibahkan semasa suami masih lagi hidup. Jadi, kalau anda nak buat hibah takaful ataupun hibah harta, anda boleh hubungi saya, dan kalau rasa video ni bermanfaat, boleh tag pasangan masing-masing. Boleh juga share kepada kawan-kawan yang lain. Okay? By the way, saya akan buat satu webinar percuma kepada siapa yang berminat nak tahu tentang hibah, faraid, pusaka dan pewarisan. Kalau korang belum join lagi, korang boleh klik link di bio saya. Okay? Bye!